ke firm yang pertama ya. Wow, bos. Macam mana bos? Nervous tak bos? Kita orang nervous tapi kita orang yakin. Apa dia? Kita orang yang akan bantai judge. Kau yang bantai Dr. Zu? Takut betul. Takutlah. Risau Pekerja macam mana pekerja? Aku ni saya kena kira-kira. Oh, saya dah legit nombor. Tak tahu lah. Tak boleh. Doakan yang terbaik. Dalam kira. Saya ambil lo tak nak jumpa nombor-nombor ni. Ni apa? Hakim Syar'i dik. Kau mana nampak Hakim Syar'i jadi wanita? Yang wanita tak ada. Inilah salah satunya kat Malaysia. What? Sekali lagi. 3. Terima kasih Puan Sakinah. Itu saja soalan saya. Peguam defendant sila soal balas saksi. So kita sekarang dekat Mahwin Kuai. Cepat hai. Okay, that's fine. Kita nak pergi legal visit sekarang. Cepat. Tu ni saya pergi. Jom dia, jom. This space will not be enough. So if every one of us needed our own room, we definitely cannot sustain. Semua nak buat. Okay, kita kat mana tu? Jom. Legal Professions Qualifying Board, LPQB, of which you are all exempted from because you don't have to do CLP. License to practice and join the legal fraternity. Yeah. Now, when I got the first to be like one of the best, I think when you share with us that who actually want to run a legal firm. Allah, apalah adik-adik ni buat. Masuk itu cepat Sazwa. Ya Allah. Cantik tak kau? Kita tak boleh. Belakang ya. Kita tengok dalam. Kita dah penat dah. Bersama Sazwa lagi. Amira. Ini masuk vlog nanti, vlog saya. Ya. Nak jugalah. Okey, apa nama awak? Hana. Okey, Hana, Ifa. Okey. Isra. Kau boleh jadi dekat video. Sama-sama balik. Okay. Let's on the clue. It's a wrap. Saza, masak Saza. Vlog. Okay, terima kasih Saza. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi. Assalamualaikum. Sad news everybody. Cancel. Submission kita orang cancel. Bukan cancel lah. Tunda. Anis. Dia dah semangat dah semalam suruh aku jadi timekeeper. Tapi air. Lain lah ajar nak. Maksudnya apa? Ini adalah satu sign tak aku rehat. Okay. Ajar biar kan. Tak, ni vlog aku je. Okay. Kau ingat cari je apa? Suka betul. Apa? Tetap senyum walaupun tak sayang. Betul. Saya agak kecewa. Saya minta Hajar jadi penting saya. Kita akan jadi juga. Kita akan jadi juga, jangan risau. Bila Fajar ni lah. Kita orang okey je. Thank you doktor. Terima kasih. Bushra sumpah fake muka dia. Tu, Izzah tu pun muka dia macam dah sedih dah tu. Kita orang happy tangga. Online itu tadi. Online. Submission online, you know? Daripada daripada pagi tunda ke malam, tak jadi, tiba-tiba ke online. Makin unik earring TLB Duit. Betul. Orang rela. As long as kita habis malam ni. Oh ni Melayu. Okey doktor Okey jap. Acap. 1, 2. Ni untuk ada ham dengan sebab. Okay. Kita orang makan 10 tau untuk orang.
Wow. Form aku pun aku tak belanja tau. Tapi korang balik awal. Tadi aku ada macam jom makan lah. Aku nak ajak Adam sekali tapi Adam diam. So aku pun tak apalah. Aku makan lah untuk korang. Satu untuk apa? Aku makan kan. Aku wakil. Okey. 1, 2, 3. Wow, Aisyah. Baru sekarang nak tengok je. Aku dah upload tu lama tau. 2 days ago. Iyalah, tapi dah lama dah tu. Semalam saya tidur. Kemarin saya hear. How? Macam aku dah habis dah. Ha? Hari last aku. Aku rasa kehidupan sekarang. Tak dengar lagi lah. Followers tak dengar. Kehidupan sekarang. CP je. Tak habis CP lagi kau akan rasa terbeban. Tapi once kau dah habis, kau rasa macam dah cuti. Dah tak nak buat apa-apa. Ya ke? Aku merasa Lele. sorry lah. Penelitian pada hari ini menunjukkan bahawa gangguan tanah kutub tersebut adalah bersifat sementara dan tidak menjadikan pelaksanaan kontrak itu mustahil. Arif, kejadian alam semula jadi ini bukanlah kehendak anak-anak buang kami maupun jangkaan anak-anak buang kami maupun bahkan adakah patut untuk mereka sendiri memohon mahkamah yang mulia ini untuk memberi peluang kepada kami untuk membuktikan pembelaan secara substantif menerusi satu perbicaraan. Permohonan order 14 ini ditolak dengan kos. Terima kasih. So how the feel? Kita nak masuk aviatik nanti. How the feel right now? Lega lah, macam nanti nego. After stay up. Disaster. Oh my god. Teh? Kau tak tahu kau punya video tu aku terpaksa beep. Aku dah tengok video tu pasal macam asyik baik Hajar silent kan aku punya yang terlalu loud tu. Ya, terlalu aku takut risau. Macam itulah. Kamu Kamis kan? Saya rasa ada Kamis pukul 11 pagi jemput hadir semua orang. Taklah tak payah hadirkan diri ya. Kita akan buat poster lah. Ya ke? Oh my god. Boleh bagi gambar sekarang. If I go, boleh lah. Dapat judgment. Nanti doktor datang aku lagi. Lalu aja. So council. Biasa kan macam presentation kan. Yang Arif, permohonan ini difailkan untuk penghakiman terus terhadap defendant. Dapat 4 sub-isu yang dibangkitkan. Pertama, defendant melanggar kontrak kerja Pihak defendant. Prinsip yang sama juga terpakai di dalam kes ini di mana defendant hanya membuat dakwaan kosong. Hutang 1.5 juta dan ganti rugi am telah dinyatakan secara jelas dalam dokumen perjanjian sah dan diterima oleh pihak defendant. Yang Arif, defendant pada peringkat 14 di dalam pernyataan pembelaan ini sesuai untuk diputuskan secara ringkas melalui penghakiman terus dan sama ada pihak defendant pada hari ini. Izinkan saya meneruskan hujahannya. Yang Arif, selain isu representasi bahawa defendant pertama gagal melunaskan pinjaman dan menuntut jumlah tertunggak daripada semua defendant termasuk penjamin. Penerimaan notis tuntutan tidak sah dan tidak mematuhi kehendak undang-undang. So kita hari ini dekat second session untuk today. Okay dah Sekejap. Atib dulu. Alamak nak naik pula ke? Oh my god, menang babe. Plenty. Aku ke? Saya buat vlog saya. Bagi attention kat saya, jangan tengok saya. Tak payahlah Hajar, tak payah. Kalau hari ni baru nak masuk kan tak payah. Ya Allah, ini klipnya. Ini kan buruk ni. Tak, kau dah tengok belum kau aku punya tu? Aku tengok dah semua vlog kau, tak ada aku. Mengapa? Ada 0.01 saat je. Adalah tu awak kau tengah crucial tu. Plenty menang. Plenty menang tak? Aina, Plenty menang.
Dengan cerita 2 pelantin kerja yang menang, kita orang salah satu. Boleh update dekat company profile. Boleh update dekat company profile guys, kita orang menang kes. Satu hari Isnin sudah tengok. Okey. Guys, Okay. kalau aku menang je baru hari release benda ni tau. Hai, aku ni nak release hari Ahad. Janganlah, dah nak kita play. Kalau aku menang je baru hang boleh release. Saksikan saya hari Isnin. Aku nak kena update pula hari. Okey. Dah menang Waktu semalam. tutup CP. Wah, betul. Okey, Zul dah menang, Zul dah menang. Sebaik kita dah belanja Zul. Ni tak tahu lagi menang ke tak, dah kena belanja 2 kali. Siapa Zul? Okey. Bye. Ataupun Ya Allah, dah tutup dah apa? Ataupun macam ni macam ni. Dia orang teka apa dia cakap. Okey, boleh. Okey. Nantikan Dayah punya vlog Dayah punya hearing hari Isnin, kita akan update nanti. Ni kalau saya menang. Ya Allah, dah. Bye. Tak kisah pun. Mana tak tutup? Tak tutup, ya Allah.